Okey, Alhamdulillah. Salam Ramadan Al-Mubarak untuk semua 1447 Hijriah untuk tahun ini. Jadi bersama dengan kami untuk Unimap Podcast edisi pada kali ini kita akan bersama dengan pengarah dari Pusat Islam dan Pembangunan Insan. Terus setia bersama dengan kami untuk episod hari ini. Okey, baik. Jadi Alhamdulillah kita dah pun beberapa hari dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Jadi mungkin kita harapkan semua dapat berada dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelum ini untuk terus menunaikan ibadah ini. Jadi bersama dengan kita, okey, Alhamdulillah. Bila sebut pasal Ramadan, ini adalah panel, orang kata panel wajib lah. Akan ada dalam slot Unimap Podcast setiap kali Ramadan sebab Ramadan dan pimpin ni orang kata berpisah tiada lah. Memang pusat Islam ni kalau kata Ramadan je memang antara pusat yang paling busy lah. Betul Ustaz ? Betul. Jadi Ustaz macam mana hari ni? Okey, sihat ? Alhamdulillah, saya sihat Ahmad. Terima kasih Ahmad atas jemputan. Okey, macam mana Ustaz? Sambutan dah beberapa hari Ramadan di pimpin? Kita Alhamdulillah tahun ini walaupun kita kekurangan seorang tenaga tetapi masih kita mengekalkan momentum gerak untuk majlis iftar yang kita dah beberapa hari dah yang kita buatnya. Mana minggu pertama kita bermula lebih kurang dalam 5 hari dan minggu kedua insya-Allah 5 hari lagi. Dan program-program yang menarik tahun ni antaranya adalah program kita kembalikan nasyid setelah tahun lepas kita tak buat. Okey. Jadi tahun ni kita bawa mai satu program tambah iaitu nasyid. Yang bertemakan flora, suasana flora. Betul, flora sebut. Flora ataupun tema cinta? Cinta itu adalah tema lagu. Tema lagu. Dia punya tema event suasananya adalah flora. Okey. Kenapa cinta? Cinta ni dia membawa, kalau bahasa Arabnya kita panggil al-hub. Kan, kasih sayang, sama ada kita cinta sama manusia ataupun cinta kepada Rasulullah ataupun kita cintakan pada Allah Ta'ala. Betul. Jadi itu program yang kita dapat maklum 2 tahun sekali. Selain daripada Fesnas, Ustaz? Selain daripada Fesnas, Alhamdulillah kita baru saja selesai program bersama RTM, Majlis Iftar, yang mana tahun-tahun yang lepas kita mencatatkan rekod lebih kurang 18,000 manfaat. Ramai tahun ni, cuma walaupun hanya tinggal pelajar diploma saja, tapi kita berjaya mencapai lebih kurang dalam 12,000 orang pelajar. Termasuk pelajar non-Muslim. Kalau tahun lepas kita dapat lebih kurang dalam 200, tahun ni lebih kurang 100. Okey lah. Okey, jadi bukan pelajar Muslim je lah. Macam kita dah dapat menarik non-Muslim untuk join sekali. Dia yang menarik ni. Pada tahun lepas, ada beberapa rakan kita, sahabat kita, anak murid kita yang datang mai, Ustaz boleh tak saya nak berbuka puasa hari pimpin, nak cuba rasa kata feeling tentang puasa tu sendiri, apakah falsafah dia. Saya kata silakan kan, Ustaz Islam sangat mengalir kan. Kalau kata kita pun tanya ada boleh makan tak boleh makan apa semua, dia kata tak apa, yang tu saya tak kisahlah. Yang janji saya dapat tolong kata pimpin dan sebagainya. Ada yang sendukkan lauk dan sebagainya, ada yang tolong basuh periuk maksudnya ada volunteer yang bukan setakat datang makan tetapi petugas diraikan. Dan kita pun tak lupa lah pada dia sebagai dia orang berbudi, kita berbahasa lah. Betul lah kan. Kita bagilah sumbangan mana kerana di atas keprihatinan pelajar tersebut, kita bagilah selai baju dan sebagainya. Okey, Alhamdulillah. Jadi dalam tempoh beberapa hari ni program yang dianjurkan lebih kepada iftar jama'i dan yang akan datang ni program-program yang akan datangnya macam mana? Kita ada program yang dinamakan bubur lambuk rahmah. Yang kita akan masak lebih kurang untuk 1,200 hingga 1,500 orang. Banyak tu. Kepada warga HTF, Hospital Tengku Fauziah. Okey, baik. Tahun lepas kita buat program ini, kita kerjasama dengan pusat kurikulum lah. Dan juga JHEP dan sebagainya. Jadi program-program Unimap ni banyaklah, dan antara yang lain lagi selain pada nasyid, bubur rahmah, dan kita juga ada program untuk menyantuni
orang panggil apa, istilah menyantuni frontliner. Slow ni boleh. Betul. Maknanya pasukan frontliner ni daripada di pusat-pusat kawalan itu kerjasama dengan pusat komunikasi korporat sendirilah. Yang tu lebih kepada kalau frontliner ni disantuni dalam sahur ya? Ya, sahur. Okay. Jelajah sahur kan? Ya. Kalau pemilihan HTF tadi yang Ustaz cakap tadi, dia pemilihan jabatan tu dia setiap tahun tu dia bertukar ke ataupun macam mana Ustaz pemilihan tu? Sehingga sekarang ni kita masih lagi memilih HTF lah. Sedangkan kita perlu menyantuni orang yang sedang sakit. Betul. Kan? Seorang yang sedang sakit kan, dengan harapan kita mendoakan kepada pesakit-pesakit ni kalau boleh sebelum Aidilfitri kunjung tiba tu semuanya dapat kembali sihat seperti sedia kala lah, sesuai dengan falsafah Ramadan tu sendiri. Apabila kita puasa, insya-Allah kita sihat. Kan. Jadi macam biasalah Ustaz, bila buat program cabaran tu tak hilang lah. Ya. Jadi untuk perspektif daripada pengarah pimpin sendiri, cabaran utamalah yang dilalui setiap tahun sebelum ni sepanjang nak hidupkan suasana Ramadan dalam kampus ni. Kalau Ustaz boleh share, apa dia cabaran yang paling staff ataupun pengajar lah daripada pimpin nak kena hadap setiap tahun? Okay, baik. Kalau nak cerita cabaran ni, kerana setiap program yang berada dalam bulan Ramadan ni dan juga para pendengar sekalian, program untuk bubur lambuk merupakan satu cabaran. Dengan kekuatan strength kami, staff sekarang hanya tinggal 7 orang, kita memikirkan maknanya pengaturan jadual dengan beberapa agensi luar yang nak bekerjasama. Namun inilah menampakkan di situ kecekapan, maknanya kita pun dah buat untuk program iftar kali ini lebih kurang dalam 4 kali dah. Kalau tahun ini merupakan tahun yang keempat lah kan. Jadi kita nampak, dan cabaran yang paling besar sekali duit lah. Tapi kan sebelum Ustaz, saya teringin nak tanya, macam mana sebenarnya wujudnya iftar jama'i yang dibuat setiap tahun ni? Ustaz cakap ini tahun keempat. Tahun keempat. Macam mana permulaan idea tu sampai sebenarnya dekat pusat Islam? Okey, kalau kita perasan lah di tempat-tempat lain, universiti-universiti lain, kebanyakannya mereka ni dah kebanyakan yang ada yang dah terlebih dahulu lah buat daripada kita kan. Namun di sini merupakan satu idea daripada Naib Chancellor sendiri, Datuk PC kita, yang cadangkan apa kata kita cuba buat masakan ni walaupun jumlah yang sedikit, tapi dia memberi manfaat kepada mahasiswa-mahasiswi lah. Maknanya dengan tahun pertama, walau sebenarnya tak sikit dia tahun pertama saja kita dah masak untuk satu hari 1,500 orang. Maknanya keberadaan tu pelajar diploma dan pelajar degree. Kemudian tahun yang kedua, kita kurangkan. Walaupun kurang, kita kata nak kurangkan, still masak sehingga 1,500 orang. Antara 1,200 1,500 orang. Dan idea ni merupakan hasil cetusan Naib Chancellor sendiri. Dan kita pun carilah mana universiti yang berdekatan, seperti USM dan lain-lain di bahagian utara. Di situlah menampakkan impak yang terbesar. Dan program iftar ni sebenarnya falsafahnya, objektifnya, kita berjaya menyatu padukan seluruh warga universiti, sama ada fakulti, jabatan kecil, jabatan yang besar, turun masuk atas semangat kesatuan ataupun penyatuan itu sendiri. Yang ni tempat lain jarang ada. Kan tempat lain kan masuk pusat Islam, hanya pusat Islam dan sukarelawan je. Ini tak, kita masuk iaitu dalam keadaan semua jabatan turun. Dia tak wakil dia. At least 30 orang satu jabatan, dia tetap akan turun. Itu kira macam satu target lah, nak penyatuan, nak menyatukan staff kan. Okey, tadi kan kita nak tanya juga tentang pelajar lah. Selain daripada kan kita nampak macam ukhuwah, tapi sebenarnya kan daripada inisiatif ni sebenarnya dapat mengawal perbelanjaan pelajar. Jadi universiti pun membantu dari segi pemakanan kita agihkan. Jadi pelajar pun dalam tempoh 1 bulan tu at least dapatlah kurangkan perbelanjaan itu, di samping dapat kekalkan ukhuwah kan. Staff, pelajar. Sonok sebenarnya kalau ikutkan setiap tahun, saya pun antara yang memang join tahun-tahun dengan setahun dengan pusat Islam ni. Jadi kita nampak dekat situ macam mana ukhuwah sebenarnya daripada awal pagi Ustaz Ya, betul. Awal pagi memang best sampai ke nak berbuka puasa tu, sampai memang wow. Idea ni memang sangat baik.
kita harap memang diteruskanlah InsyaAllah, insyaAllah. idea macam ni. Jadi selain daripada iftar jama'i ni sebenarnya Ustaz, bagaimana lagi pelajar-pelajar, kita dalam konteks pelajar sekarang ni, nak menggunakan ataupun menggunakan kemudahan daripada program-program yang dianjurkan ini daripada Pusat Islam ni? Okey, Amir, dia macam ni. Tadi sentuh juga bab penjimatan. Sedikit statistik yang saya dapat daripada kebanyakan student. 25% hingga 35% perbelanjaan bulanan untuk Ramadan daripada Pak Jimat kan. Ini kita buat untuk tempoh 2 minggu je. Minggu pertama dan minggu kedua. Cik ada statistik Ustaz? Ya. Saya tanya lebih kurang dekat 30 orang. Saya tengok itu, dia kata jimat banyak juga Ustaz sebab kami walaupun dapat perbelanjaan ni, orang kata macam confirm lah RM250 hingga RM300 perbelanjaan. Banyak boleh guna ke arah lain lah Ustaz kan? Dia pun nak beli apa sebenarnya? Dia pun nak beli baju bulan bintang. Tak apalah, yang itu beli baju raya. Baju raya okey lah kan. Okey, jadi yang tadi tu merujuk pada soalan Amir tadi tu, kalau tanyalah apa inisiatif mana, kebanyakan student sekarang ni saya dah dihubungi untuk program minggu ketiga dan minggu terakhir lah. Ada antaranya program apa namanya, sahur jugalah belakang tu. Singgah sahur kan? Bukan. Sahur. Lebih kurang singgah sahur lah. Dia macam jelajah tu lah. Ya, singgah sahur. Yang singgah sahur ni dia orang dah bertemu lah dengan saya, dan ada insya-Allah kita ada siri mesyuarat yang akan diperbuat tu. Jadi bagi pimpin memberi kerjasama penuh lah. In case, dan juga kita ada juga program kerjasama yang lain dengan daripada sudut kesihatan dengan pusat kesihatan universiti, iaitu yang bertajuk tentang pendermaan organ. Dia daripada perspektif fiqh dan juga antara cabaran moden. Yang ini memang satu program yang baru kan, ataupun sebelum ni pun dah pernah ada sebenarnya? Kita dengan PKU ni setiap tahun sebenarnya, tapi tajuk-tajuk yang kita menyentuh pada tahun-tahun yang lepas ni lebih kepada tajuk yang bersifat tentang puasa tu sendiri. Tapi tahun ni apabila satu video yang berlegar di TikTok yang viral tentang honor ni lah orang kata standing option atas nama dia, yang maksudnya dia memberi penghormatan kepada orang yang memilah organ. Jadi sebenarnya di hukum fiqh tu, kalau nak bicara bab tu, of course lah, kalau saya kata memerlukan sedikit masalah sebab daripada segi. Jadi benda ni kita ambil pendekatan untuk dedahkan kepada semua orang. Mana tahu kita apabila mati, tak apalah, matilah jasadnya, rohnya. Tetapi matilah kita secara jasadnya, tetapi ada organ-organ yang boleh didermakan kepada orang lain. Itu antara inisiatif yang lain. Yang lain-lainnya insya-Allah takbir raya, program tadarus, khatam Al-Quran seperti mana yang kita dah buat lebih kurang dalam sekitar 20 tahun dah. Kan? Jadi banyaklah program-program yang lain lah. Keseluruhan program yang dilaksanakan oleh pimpin ni dalam sekitar 13 program keseluruhannya lah. Jadi semua program tu boleh lah, daripada staff, pelajar pun boleh join. Pelajar pun tak ada masalah untuk nak. Ya, boleh join. Cuma pelajar akan dapat info tentang program ni dekat mana Ustaz? Okey. Kita pun ada saluran media sosial seperti Facebook lah yang terutamanya. Yang keduanya, sekarang ni kita sedang untuk baiki beberapa teknikal dalam lebih dalam ni lah, dalam TikTok, dan insya-Allah semua media sosial, platform dan sebagainya kita akan buat-buatkan. Jadi nak mempermudahkan semua yang sedang menonton, kita paparkan QR code di skrin, boleh scan. Yang ini orang kata nak capai terus lah, boleh tengok apa program-program yang dibuat sepanjang Ramadan ni. Sebab takutlah nanti ada yang program banyak, tetapi tak sampai. Jadi senang, scan je QR code ni, boleh terus dapatkan program-program. Okey, Ustaz, jadi bila sebut pasal Ramadan ni sebagai satu bulan yang kita nak menyucikan hati, bulan untuk kita nak banyak beribadah. Jadi kan, untuk pelajar-pelajar universiti, saya guna pendekatan universiti sebab pelajar-pelajar universiti ni kita nak, orang kata apa, kita nak menyantuni pelajar-pelajar juga kan. Jadi apa amalan yang paling digalakkan kepada pelajar-pelajar ni dalam fasa awal ni sebagai seorang pelajar? Okey, baik. Kita sekarang ni kalau fasa kita ada fasa pertama pengampunan, dan fasa keduanya adalah rahmah, dan yang terakhirnya adalah dijauhkan api neraka.
Baik, ketiga-tiga fasa ini dia berlalu dengan 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua dan 10 hari yang ketiga. Dalam konteks pelajar, dalam pelajar ni kita, ataupun saya tak menyentuh secara pelajar khususnya, apabila masuknya seorang kita yang dinamakan hamba Allah ini masuk ke dalam bulan Ramadan, satu benda yang kita kena pegang adalah yang pertamanya, Allah ampunkan segala dosa kita. Tapi dengan syarat, maknanya apabila berakhir dengan Ramadan nanti, kita menjadi lebih baik pada sebelumnya. Kena istiqamah. Istiqamah. Katalah dengan sebelum Ramadan ni, ada solat-solat yang kita termiss atau terlewat, kali ini kita pastikan perfect selepas Ramadan. InsyaAllah, maka Allah ampunkan segala-galanya. Yang kedua, dalam konteks kita seorang yang macam du'uha tentang kata keterlaluan, kita dapat mengubah. Dan seterusnya kita nak beritahu dalam bulan Ramadan ni juga, mintalah apa saja doa kebaikan Allah akan bagi. Ada simple. Kita minta kata dialah seperti the virus selalunya orang kata apa, fulus. Kita mintalah bukanlah fulus yang kita cari, tapi sebenarnya ketenangan hati, diluaskan orang panggil rezeki dan sebagainya. Dalam konteks pelajar, mintalah untuk kita untuk jadi seorang pelajar yang terbaik dan seterusnya memberi manfaat kepada ummah. Kerana kita kena ingat dalam satu pepatah, khairun nas yanfa'u linnas, maksudnya sebaik-baik manusia itu sendiri dia memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Itulah konteks pelajar. Sama lah yang kita ambil pun. Betul. Maksudnya kita memberi manfaat kepada orang lain, biar orang lain boleh merasa apa saja kebaikan bagi kita. Dan yang pentingnya dalam bulan puasa ni, selain badan kita kena jaga, fikirlah yang baik-baik, dengarlah yang baik-baik, tengoklah yang baik-baik, minta yang baik-baik, nescaya Allah bagilah yang segala-galanya yang terbaik untuk kita. Jadi jangan tunggu hujung Ramadan. Awal Ramadan ni dah kena mula, dah mula betul-betul dah. Kerana di hujung Ramadan tu sendiri kita akan dapat dia Ramadan ni dapat dia rasa sendiri. dia ada rasa sendiri. Yang mana misi dan visi Ramadan tu nak menjadikan kita orang yang bertakwa. Betul. Itu maksud saya. Jadi apabila kita bertakwa, kejayaan disebut dalam la'allakum tattaqun itu sendiri adalah orang kata satu perintah daripada Allah untuk menjadikan, kerana takwa itu dia meletakkan kita takut pada perkara-perkara yang mungkar dan kita seterusnya akan kita beriman kepada Allah. Itulah misi-misi Ramadan. Tapi kan dalam kita berada dalam kampus, kehidupan sebagai seorang mahasiswa ni, mestilah kekangan antara akademik dengan ibadah. Kadang-kadang ni menjadi satu pertikaian juga. Mungkin kadang-kadang banyak akademik punya side dan juga ibadah. Macam mana sebenarnya Ustaz kita nak seimbangkan? Kalau itu saya nak tanya kepada Amir lah. Kita tanyakan macam ni. Simple saja saya nak katakan. Katalah Amir kalau terima tetamu, apa yang Amir akan buat? Tetamu yang istimewa. Kita dahulukan tetamu. Ya. Okey, dalam istilah Ramadan ni, dia tetamu yang terbaik selalunya dia jarang mai. Saya suka pendekatan Ustaz ni. Yang tetamu. Terbaik, betul. Ya, tetamu. Yang terbaik dia jarang-jarang mai. Tapi kalau dia mai, kita kena ambil peluang tu sendiri, kerana tetamu yang pergi dia nak mai pula lambat dan belum tentu kita bertemu dengan tetamu yang akan datang nanti. Itulah maksud saya. Maknanya raikanlah dengan dia dengan sehabis baik supaya kita mendapat manfaat. Dan tetamu yang mai tu bukannya tetamu yang biasa-biasa, yang sesuatu yang sangat luar biasa. Ustaz punya falsafah memang yang ni tepat. Okey. Jadi kita raikan sebenar-benarnya kehadiran bulan Ramadan tu. Okey Ustaz, tadi Ustaz ada sebut sentuh awal tadi, pelajar-pelajar yang join iftar program-program dah ada diberi juga macam t-shirt macam tu kan. Jadi ada inisiatif lain tak sebenarnya dalam bulan Ramadan ni untuk pelajar-pelajar sepanjang Ramadan ataupun yang dirancang ke depan ni, kita masih lagi ada baki dalam bulan Ramadan ni? Sebenarnya ada. Kalau kata saya nak beritahu ini, saya tak boleh beritahu lah kadang-kadang. Tapi insyaAllah inisiatif itu untuk petugas, terutamanya student lah. Kita tak akan membiarkan macam tu sajalah. Adalah orang kata beberapa sagu hati yang kita memikirkan, kita bagi insyaAllah petugas sukarelawan yang berdaftar kita bagilah. Kan, adapun yang lain-lain yang tidak berdaftar atau tolong cara volunteer tu, kita tengoklah keadaan macam mana. Kerana berdasarkan rekod yang kita ada 3 tahun lepas pun kita tak akan biar untuk bawa balik tangan kosong lah. Betul. InsyaAllah, kerana orang falsafah kita kalau di pusat Islam ni mudah je, orang tolong kita bagilah sesuatu. Betul. Walaupun benda tu
kita nampak nilai kecil tetapi dia memberi satu ikatan supaya untuk yang ke depan orang akan membantu kita lagi. Cuma kita mengharapkan bukan itu yang menjadi Ya, keutamaan. betul. Yang penting kita nak kutip pahala kan, betul Ya, Ustaz? ya. Jadi itu adalah satu sumbangan ataupun satu sebagai reward lah. Jadi yang utama tu adalah kita nak dapatkan apa ni, kita nak beribadah, dapatkan pahala kan, betul Ya, Ustaz? betul. Okey. Jadi Ustaz, dalam kalau Ustaz tengok daripada sebelum ni mungkinlah taklah adalah staff-staff ataupun pelajar-pelajar yang kadang-kadang ni tak nampak bila aktiviti-aktiviti Ramadan ni. Macam mana di pihak pimpin buat untuk nak tarik lagi supaya mereka-mereka yang kurang terlibat ni join aktiviti Ramadan ni Ustaz? Kalau dikatakan tak nampak, ya, secara statistiknya kita dah umum, kita dah buat bahan. Sebenarnya kita perlu ada inisiatif sendiri lah, selain daripada kita keluar mencari kan. Yang lain-lainnya pimpin pun sentiasa memikirkan yang terbaik lah untuk nak menunjukkan beberapa daripada kebaikan yang kita dah buat. Sebagai contoh lah statistik yang macam 2025. Siapa sangka Amir, pimpin berjaya menarik perhatian lebih kurang dalam 210,000 jemaah yang daripada warga UNIMED, sama ada bersolat, mengikuti aktiviti, sama ada online ataupun fizikal, yang datang solat Jumaat. Cuma data kumulatif yang kita dapat adalah sebanyak tersebut. Lebih 200,000 Ustaz Lebih daripada 200,000. Berbeza tak dengan tahun sebelum tu? Kalau dia punya statistik, dia punya jurang dia tu? Secara data yang ada, dia menunjukkan graf tu menaik. Okey. Dan kita pun sebenarnya tak sabar nak berada dalam masjid kita sendiri tu, kerana Betul. impact yang kita nak bagi tu lebih besar daripada tu lagi. Okey. InsyaAllah. So alhamdulillah kini kita nampak kalau dah setiap tahun meningkat, tahun ni pun insya-Allah Ustaz kita doakan Mudah-mudahan. hampir hujung Ramadan nanti lebih banyak lagi. Okey, di hujung ni nasihat daripada Ustaz lah kepada kaki tangan, kepada pelajar, macam mana nak mengekalkan momentum ibadah sepanjang Ramadan ni, dan apa harapan kepada semualah yang sedang menonton supaya bulan Ramadan ni dia orang kata tak berlalu macam tu je kan, at least dapat sesuatu. Okey. Kalau sebut pasal momentum ni, dia merupakan satu ibadah. Seperti saya sebut tadi, dia merupakan Ramadan merupakan bulan. Kalau kita katakan pesta ibadah, ramai juga yang mengatakan ini pesta makan. Kalau kita kata pesta makan, ramai juga mengatakan ini kita pesta nak berhari raya. Natijah kita nak berhari raya tu sendiri, kita kena meletakkan kita juga merasa puas dengan ibadah. Kita, kalau kita tengok 3 tahun, 4 tahun dengan yang terakhir ni, mana-mana pun kita kata ada yang istilahnya raya mengejut kan, dan sebagainya kan. Tetapi sayangilah Ramadan tu, kerana setiap perkara yang berlalu, bukan kata Ramadan saja, masa yang detik hari sekarang ni, apabila dia lepas, dia tetap menjadi sejarah. Betul. Kan? Dia nak pergi ke depan pula tu, maksudnya masa esok yang akan datang pada kita, belum tentu kita dah mengecapi dia. Betul. Jadi untuk semua warga UNIMED, saya ucapkan teruskanlah melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, banyakkan berdoa, banyakkan sedekah. Dan kita pun menyediakan platform sedekah untuk iftar Ramadan, dan teruskan menyumbang, kerana di situlah pahala akan dilipat gandakan, berpuluh ganda. Kerana kalau kita tak ambil kesempatan ni, kita sangat rugi. Sama ada kita sebagai seorang staff ataupun kita seorang pelajar. Kalau pelajar pun ada kontak dia, walaupun sedikit keterbatasan, tetapi dalam konteks staff pun kita boleh buat lebih banyak, asalkan kita keluarlah dengan natijah Ramadan. Yang mana kalau berdasarkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang keluar daripada Ramadan itu sendiri dalam keadaan sama seperti sebelumnya, kerana kita takut benda tu Allah Ta'ala tak terima segala apa yang kita buat. Jadi iltizam dalam hati itu menunjukkan itulah kita nak keluar daripada bulan Ramadan dengan menatijahkan ketakwaan kepada diri kita. InsyaAllah. Okey, jadi kita harapkan yang terbaik untuk tahun ini daripada Pusat Islam dan Pembangunan Insan. Kita doakan supaya semua mendapat manfaat yang lebih baik ya. Mungkin di luar daripada apa yang pimpin hasratkan, mungkin lebih lagi benda-benda yang tak dijangka tu kita dapatkan untuk tahun ini ya Ustaz ya. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak. Terus raikan Ramadan ini
dengan terus beribadah dan semoga semua dapat manfaat yang terbaik lah. Terima kasih Ustaz. Ya, Sebab sama-sama. Atas sudi jemputan. bersama-sama lah untuk kami dalam Unimap Podcast pada kali ini. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.